Tak sangka orang yang tak pandai masak boleh masak nasi Arab sesedap macam ni. Dah lah masak 5 minit je nasi Arab, masak 5 minit. Korang tak percaya kan? Korang tengok sampai habis saya nak turun ilmu masak nasi Arab 5 minit. Nasi ni cukup rasa, berlemak. So korang, saya beli pack ni. Dalam pack ni korang akan dapat beras, rempah, pewarna, arang. Beras yang dia bagi ni bukan beras murah tau, beras yang mahal. Okay, first bila beli beras mestilah kena basuh dulu kan. Tak basuh pula. Okay, basuh and then tak ada air dalam bekas. Korang boleh rendam selama 30 minit untuk lembutkan beras tu. Sementara beras tengah rendam, saya nak ajar korang buat salsa. Tak lengkap lah nasi Arab kalau tak ada salsa. Kita ketimun, tomato, cili merah besar, bawang merah besar, and then 5 dan olive oil. Lepas dah siap rendam beras, korang masukkan dalam bekas nasi, and then korang tuang rempah yang kita dapat tadi. Kemudian boleh masukkan minyak sapi ataupun butter. Next kita nak perak ikan. Ikan ni saya lupa nak record. Saya letak serbuk cili, serbuk ketumbar, serbuk kunyit, garam, and rempah kurma. And then korang boleh gaul-gaul. Minyak dah panas, boleh goreng macam biasa. Kalau nasi Arab saya lagi suka makan dengan ikan sebab rasa lagi sedap. Kita goreng ikan, korang boleh ambil pewarna tadi, and then korang campur dengan minyak sapi, and then bila nasi dah masak, korang boleh tabur atas nasi yang tadi. Okey, ni pilihan kalau nak letak boleh, tak nak letak boleh. Letak arang, and then minyak panas dah siap.